Bila kita nak masuk akhir tahun, biasanya kalau di sekolah-sekolah lah saya perasan, murid-murid selalu tanya kan, dia cakap kat cikgu dia, cakap ustaz ataupun maklim ataupun cikgu, minta halalkan saya punya ilmu yang saya belajar sama ni. Ada ke sebenarnya konsep halalkan ilmu ni? Sebenarnya ilmu ni adalah hak Allah. Manusia ni adalah pemudah cara lah. Yang menyampaikan ilmu ni pemudah cara. Yang menyampaikan ilmu dia ada kelebihan. Nabi SAW kata apa? Ada 3 amalan anak Adam yang tidak akan terputus walaupun dia sudah meninggal dunia. Jadi antara 3 amalan tu adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya. Jadi ilmu yang bermanfaat ni tidaklah semestinya dia dapat secara rasmi. Mungkin dia dapat secara tidak rasmi, mungkin dia dapat secara tidak sengaja, mungkin dapat secara sengaja. Tapi apa pun ilmu ni asalnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada konsep sebenarnya minta halal ilmu ni. Yang ada mungkinlah kalau kita kata kalau kita buat dosa dengan seseorang tu tidak akan lepas kalau dengan cara kita bertaubat kepada Allah sahaja. Kita kena minta maaf balik kepada orang tu. Sebab hak manusia ni dia ada 4 syarat untuk kita mendapatkan ampunan Allah. Yang pertama, kita memohon ampun daripada Allah, beristighfar, memohon Allah SWT mengampunkan dia, berazam untuk meninggalkannya, dan kita kena tambah satu lagi syarat, iaitu kita meminta orang tuan kepada hak tu untuk memaafkan kita. Wallahu a'lam.